seolah-olah sesuatu sedang dipikul. Pintu diketuk. Tok, tok, tok. Sarimah buka pintu. Suaminya Razak berdiri di situ. Basah lencun. Air menitis ke lantai. Gelap. Dia tidak senyum. Tidak bercakap. Razak melangkah masuk perlahan. Setiap tapak kaki yang ditinggalkan basah dan hitam. Terus ke bilik tidur. Sarimah menegur. Tiada jawapan. Razak berhenti, menoleh perlahan. Jaga anak kita baik-baik. Suaranya seperti dari bawah tanah. Kemudian, telefon Sarimah bergetar. Kelihatan panggilan dari adik iparnya. Kak Ma, Abang Razak aksiden di simpang besar tadi. Dia meninggal kat tempat kejadian.